Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kek marble jelita. Okey, dalam satu mangkuk kita pecahkan 5 biji telur. Saya gunakan yang grade B. Kemudian masukkan 180 gram gula, sedikit esen vanila dan yang pentingnya kena masukkan 1 sudu besar overload. Mix sekejap ke semua bahan ni, lebih kurang 2 hingga 3 minit. Okay, bila dah jadi putih kebu macam ni, bolehlah masukkan 230 gram tepung gandum. Okay, kita ayak bersama dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat dan juga 1 sudu kecil baking powder. Okay, masukkan juga 60 ml susu full cream. Okay, dah siap masuk semua bahan tu, bolehlah mix lagi lebih kurang 5 hingga 7 minit sehingga dia punya adunan tu akan jadi kental dan berjejak macam ni. Okey, bila dah pucat dan putih gebu macam ni, bolehlah masukkan 150 gram margarin cair yang telah pun suam. Okey, dah masuk margarin tu, kita mix kejap ataupun boleh je pakai teknik kaut balik dengan menggunakan spatula. Okay, pastikan kita punya margarin tadi tu betul-betul bercampur dengan adunan yang putih tadi tu. Okay, sisik bahagian tepi mangkuk tu, kuku ada lagi sisa-sisa yang masih belum bercampur. Okay, dia punya adunan tu bila kita angkat tu dia akan turun macam ni, bermakna adunan ni dah sedia untuk dibakar. Kemudian asingkan sikit untuk letakkan sedikit pewarna. Sediakan loyang yang berukuran 8 inci, alaskan loyang dengan baking paper dan tuangkan adunan kek. Okay, ratakan permukaan kek dengan menggunakan spatula. Untuk buat corak di atas tu boleh je gunakan sudu kecil yang macam ni. Okay, kita calik sikit, kemudian bentukkan bentuk bunga, daun ataupun sebagainya lah, ikut corak yang kita suka. Sambil kita lukis ni, bolehlah panaskan oven 10 minit awal. Okay, bila dah siap lukis tu, bolehlah bakar kek selama 50 minit pada suhu 130 darjah Celsius. Pakai rak yang paling bawah. Okay, api atas bawah. Okay, bila dah masak tu, boleh je cucuk pakai lidi untuk nak pastikan kita punya kek ni dah betul-betul masak. Okay, bila kek dah betul-betul masak, bolehlah hentakkan kek beberapa kali untuk nak regangkan dia daripada loyang. Kemudian bolehlah terbalikkan kek di atas redai, sejukkan seketika. Okay, bila kek dah sejuk, bolehlah terbalikkan semula ke atas kek board. Potong kek dengan menggunakan pisau yang tajam. Kali ni saya potong kepada 3 bahagian, jadi 3 loaf macam tu. Okey, ni dia kek tadi dah pun siap dipotong. Dia punya tekstur kek tu memang sangat lembut, gebu dan dia naik lebih kurang 5 cm. Tinggilah juga. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.